Mengenai 7 pemain warisan ni, bolehlah bermain untuk kelab. Yang jadi persoalan sekarang, boleh ke main dengan skuad kebangsaan? Jawatankuasa Eksekutif FAM dah letak jawatan secara berjemaah. So hanya tinggal Setiausaha Agong Datuk Nur Azman dan juga AFC lah untuk mengambil alih sementara untuk membuat kongres pemilihan jawatankuasa yang barulah. Kira interim lah ni Okey, settle. Mengenai 7 pemain warisan ni, yang katakah bolehlah bermain untuk kelab, yang mana KAS sendiri dah keluar kenyataan membenarkan ataupun menangguhkan dululah pergantungan 12 bulan dan boleh meneruskan karier bermain dengan kelab masing-masing. FIFA juga dah mengarahkan beberapa negara yang sebelum ni ban 7 pemain ni tadi membenarkan meneruskan semula lah karier bola sepak masing-masing, termasuk 3 yang bermain dengan kelab Johor Darul Ta'zim. Yang jadi persoalan sekarang, boleh ke main dengan skuad kebangsaan? Kita jangan lupa, perlu diingatkan Malaysia dah dijatuhkan hukuman perlawanan persahabatan yang sebelum ni tak sah kerana menurunkan 7 pemain warisan ni tadi, dan dah dipotong mata FIFA ranking dan juga declare yang Malaysia kalah 3-0, bermakna tak sah lah 7 pemain warisan ni. Dan ramai yang mengharap 7 pemain warisan ni boleh bermain dah dengan skuad kebangsaan bila KAS sendiri ataupun CAS dan juga FIFA menangguhkan dulu pergantungan kan. Boleh ke bermain? Aku rasa ada persoalan dekat sini. Ini hanyalah pelepasan sementara kerana keputusan KAS ataupun keputusan penghakiman daripada CAS sendiri akan keluar pada 26 Februari. Itu apa yang dikatakan Setiausaha Agong FAM Datuk Nur Azman. So perlawanan terakhir kelayakan Piala Asia berjumpa Vietnam tak silap aku pada bulan Mac. Sama ada bebas ataupun ditarik balik hukuman ataupun sebaliknya lah. So AFC pun dah keluar statement, dia pun hanya menunggu keputusan daripada FIFA. Boleh atau tidak pemain ni bermain dengan skuad kebangsaan? Yang kita tahu boleh bermain dengan kelab masing-masing. Jadi sama ada boleh bermain atau tidak, kita tunggu keputusan KAS pada 25 dan juga 26 Februari ni. Dilepaskan, dibebaskan ataupun hukuman lebih berat. Allahualam